pagi semua. Jadi bersempena dengan Hari Guru ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua. Tahniahlah kepada semua cikgu kerana berjaya ya membawa imej Sunmin ke arah kecemerlangan ya, khasnya dalam peperiksaan SPM baru-baru ini. Jadi pesanan saya kepada semua cikgu, seperti mana yang kita semua sedia maklum, profesion perguruan ini ialah satu profesion ya yang amat mulia, kerana tugas guru adalah untuk mendidik anak-anak murid kita yang menjadi pelapis peneraju negara pada masa hadapan kita ya. Jadi mereka lah yang akan menentukan kemajuan negara kita. Jadi pesanan saya harap semua cikgu mendidik dengan seikhlas, sejujur yang boleh, membimbing murid kita ke arah kecemerlangan, tidak kira dalam aspek kurikulum, co-kurikulum, sasia dan sebagainya. Membuat saya bangga menjadi seorang guru ialah dapat melihat anak murid saya berjaya dalam hidup. Kerana saya dapat membantu pelajar mempertingkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka sampai mereka berjaya lah. Sekurang-kurangnya di sekolah menengah mereka berjaya. Itu yang buat saya bangga. Apabila melihat anak murid saya berubah sikap daripada pasif kepada yakin, dan daripada lemah kepada cemerlang, dan akhirnya mereka berjaya dalam peperiksaan dan dalam kehidupan. Satu perkataan yang saya boleh gunakan ialah inspirasi. Guru ideal sepatutnya dapat memberi inspirasi kepada anak murid mereka supaya berusaha lebih kuat untuk berjaya dalam hidup. Love, L-O-V-E, love. Kerana love ini kita mencurahkan masa dan tenaga untuk membantu pelajar kita. Tak kira di mana-mana bidang pun lah, kita akan cuba sedaya upaya untuk membantu pelajar kita. Never give up, jangan berputus asa. Okey, bersempena dengan Hari Guru ini, saya bagi pihak sekolah ingin mengucapkan selamat Hari Guru, 教师节快乐 Happy Teachers Day kepada semua guru SMJK Sunmin. Saya amat berterima kasih kepada semua kerana telah bertungkus lumus membantu meningkatkan nama baik imej Sunmin di bukan saja ya di Hilir Perak, malah di negeri Perak. Di sini saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru. Terima kasih. Selamat Hari Guru diucapkan kepada semua guru, khasnya guru-guru di Sekolah Menengah Sunmin ini. Selamat Hari Guru. Kami guru-guru kanan dari SMJK Sunmin mengucapkan selamat Hari Guru, 教师节快乐 Happy Teachers Day. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi. Okey, nak buat sedikit interview. Yang pertama, apakah perasaan cikgu menyambut Hari Guru tahun ini? Okey, perasaan saya sambut Hari Guru tahun ni, saya merasa gembira kerana saya rasa dihargai oleh semua pelajar dan juga dihargai oleh cikgu-cikgu yang lain lah. Okey, dan juga suasana sambutan Hari Guru kita sentiasa meriah. So, saya gembira. Ya. Seterusnya, bolehkah cikgu bagi satu ucapan Hari Guru? Okey, ucapan Hari Guru. So ucapan Hari Guru sama Hari Guru kepada semua, terutamanya rakan-rakan guru dan juga bekas-bekas guru saya yang menjadikan saya seorang yang berguna. Terima kasih cikgu. Selamat pagi cikgu. Nak tanya, apa perasaan cikgu menyambut Hari Guru tahun ini? Okey, perasaan cikgu menyambut Hari Guru tahun ini adalah cikgu berasa gembira kerana tahun ini merupakan tahun kelima cikgu menyambut Hari Guru, dan cikgu berasa gembira apabila menyambut Hari Guru ini kerana rasanya dihargai apabila sambutan ini diadakan setiap kali Hari Guru lah. Okey. Dan seterusnya, bolehkah cikgu bagi satu ucapan Hari Guru? Okey, cikgu ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di SMJK Sunmin dan semua guru-guru di Malaysia. Teruskan mendidik anak bangsa sehingga cemerlang. Selamat Hari Guru Daripada Noh, Miss Mak, Sisi, Ayu. Selamat Hari Guru
教师节快乐 Happy Teachers Day Asilia Dinian Wateger 我是来自 Force One 的吴宣琪，我是来自 Force One 的陈佳怡。我们最感谢老师的地方在于，老师的教书方式就是老师很细心，也非常的耐心的教导我们，灌输我们正确的知识。然后最后就祝老师教师节快乐。Hello， 可以先介绍一下你们自己吗？嗨，大家好，我叫张世妍，来自 Force One。嗨，大家好，我是来自 Force One 的林佳静。OK， 现在我们会问你们一个问题，就是你们最感激我们学校的老师什么？我最感激老师在课后会给予我们加强班来巩固我们的学业。有时候，即便我们在下课的时候，我们去问老师问题，老师也是很乐意给我们解答啦，所以这样真的蛮感谢的。好的，还有什么要补充吗 ？OK， 谢谢你们。然后最后可以祝福一下老师们吗？祝老师们教师节快乐 ，Happy Teachers Day。老师们教师节快乐 ，Happy Teachers Day。OK，Thank you。Good morning. Good morning. Can you introduce yourself first? My name is Gui Ming Fong from Force One. Okay. And what do you appreciate the most about teachers in our school? I really appreciate their way of teaching us, the hard work that they give in just to let us have great results. So when we have any questions, without hesitation, they will answer our questions willingly. No matter how many questions, 20 questions, they will just answer them. And yeah, that's what I really like. It's their discipline and their hard work in teaching us. And happy Teachers Day.